15 minit pagi kita memasuki rancangan tajaan bersama dengan SW Corp Malaysia pada pagi ini bersama dengan saya yang berusaha Tuan Isenia Zulkifli bin Tambici, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Teknikal SW Corp Malaysia. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Is. Pagi ini kita nak membincangkan mengenai kempen hargai makanan elak pembaziran sempena bulan Ramadan 2025 yang berbaki 2 minggu lagi ni. Jadinya mengenai kempen ni, pandangan SW Corp tentang pembaziran dan juga lebihan makanan khususnya yang ni yang kita risau ni sepanjang bulan Ramadan ni. Banyak membeli, banyak membuang juga. Sabar je lah Tuan Zulkifli, silakan. Okey, kalau kita cerita tentang isu pembaziran ni daripada dulu sampai kini. Betul, tak berhenti. Tak berhenti. Dan kita lihat isu ni masih lagi berterusan lah. Dan setengah-setengah pihak ni kita lihat bahawa kadang-kadang kurang perancangan ataupun kadang-kadang menyediakan sajian tu berlebih. Betul. Kan. Dan kadang-kadang juga kita lihat juga pada pengguna. Kan. Kadang-kadang bila bulan puasa tu beli makanan berlebihan. Betul. Kan. Bila dah buka puasa, tengok tak makan, lepas tu akhirnya tersadai ataupun dibuang itu sampah. Nafsu ketika membeli tu Tuan Zulkifli kan? Betul. So kalau kita lihat kita juga pihak SW Corp ni kita juga kita tengok trend kalau tahun-tahun sebelum ni trend penghasilan sisa makanan ni banyak kan. Kalau sebut je bulan Ramadan tu sisa makanan memang melonjak angka dia. So saban tahun naik ya? Saban tahun naik. Allah. Tapi kita juga baru-baru ni kita ada buat data sikit. Kita buat kajian di tapak perusahaan di bawah SW Corp ni. Untuk tahun-tahun 2025 ni kita lihat bahawa jumlah sisa perbejal bukan sisa makanan. Sisa perbejal yang dilupuskan di tapak pelupusan pada tahun ni berkurang sebanyak 2.7%. Alhamdulillah. Tapi walau bagaimanapun daripada jumlah tersebut kita dapati komposisi sisa makanan meningkat pula. Meningkat 11.6% berbanding dengan bulan-bulan semasa. So itu yang menjadi kerisauan SW Corp. Betul. Kita nak pastikan bahawa pada masyarakat mesej ni dapat disampaikan supaya hargai makanan, elakkan pembaziran, terutama pada musim-musim perayaan dan juga pada bulan Ramadan ni. Ya, betul. So semua tanggungjawab daripada semua pihak amat dialukan dan kita menyerulah pada semua rakyat Malaysia agar meminimumkan pembaziran makanan sekaligus dapat mengurangkan sisa makanan yang dihantar ke tapak pelupusan. Dan kempen ni juga kita buat kempen dan kita sasarkan pada penyedia makanan seperti penjaja, peniaga, pengguna kan. Hasrat dia lah supaya pembaziran ni dapat dielakkan dan kita dapat kurangkan sisa makanan. Terutama di hotel-hotel Kadang-kadang kita buka puasa di hotel. Betul. Kan. Kadang-kadang makanan tu berlebihan. Restoran, kedai makan, bazar dan juga kempen ni juga merupakan salah satu inisiatif lah yang menyumbang pada saranan matlamat pembangunan mampan SDG 12.3. Iaitu pengurangan separuh daripada sisa makanan global per kapita pada tahun 2030. Itu komitmen kita. Tak kira di mana pun kita membeli, kita kena sentiasa beringat dan juga cakna jangan membazir. Betul. Dan kepada peniaga juga jangan membuang lebihan makanan. Kan ada cara yang lebih baik, sedekah. Ya, betul Is. Beri kepada orang yang memerlukan. Jadinya kempen hargai makanan, elak pembaziran, kita kena perlu budayakan dalam masyarakat ni Tuan Zulkifli kan? Betul. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi kempen ni, kita macam Is sebut tadi, kita nak membudayakan masyarakat. Okey, kita nak pastikan bahawa masyarakat sedar bahawa kita sebut tentang pembaziran makanan ni, mereka kena participate. Betul. So kita nak kurangkan pembaziran makanan ni start bermula daripada rumah lagi. Itu yang kita nak didik pada masyarakat ni. Baik. Because daripada rumah tu baru bawa keluar tu. Betul. Keduanya, kita juga kita nak membudayakan lebihan makanan ni. Kalau katakan sebelum ni hotel, restoran dan pusat penjaja kalau masa perayaan tu angka dia tinggi. Betul. So sekarang ni kita kena fokus sikit pada kawasan-kawasan yang sebut tadi ataupun premis yang saya sebut tadi. Kalau boleh lebihan makanan tu yang dijana ataupun dikeluarkan di hotel, restoran tu kan, dapat kita minimumkan, dapat kita kurangkan. Betul. Dan kita juga kena lihat pada masyarakat ni, kita minta supaya masyarakat tidak berlebihan ketika menyediakan makanan
dan membeli keperluan yang kalau rasa yang perlu saja. Yang mana yang tak perlu tu tak perlu beli. Kadang-kadang masyarakat kita pun bila pergi bazar tu mata gelap kan. Terus nampak dengan air balang lah, dengan popia lah, dengan nasi lemak lah, semua dia nak beli. Masalahnya dah tahu dah sebelum sampai tu nak beli apa, satu dua je. Bila datang tengok semua lah, semua nak beli kan. Betul. Dan kita juga lihat pada penjaja lah, kita menyeru pada penjaja dan juga peniaga ni supaya tidak menyediakan juadah yang berlebihan. Itu yang kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang bila bazar tu kan, bila habis waktu bazar tu, kadang-kadang kita lihat banyak lagi makanan kan yang masih tak dapat dijual. Betul. Itu yang kadang-kadang menyebabkan akhir sekali juadah tu akan pergi mana? Kadang-kadang akhir sekali tong sampah. Itu yang kita risau tu. Dan kita juga lihatlah bahawa pengetahuan dan juga kesedaran awam masyarakat ni dalam aktiviti pembudayaan amalan 3A ni perlu ditingkatkan, perlu dilakukan. Itu yang penting. So saya berharap bila kita ada kempen hargai makanan ni, elakkan pembezaran, benda ni akan jadi satu budaya oleh masyarakat kita secara amnya. Semua tidak terkecuali, baik kita sebagai pembeli, peniaga dan juga penjaja dan semua sebenarnya tidak terkecuali dalam sama-sama mengelakkan pembaziran makanan. Walau dalam apa jua cara sekalipun sebenarnya. Betul. Sebenarnya kita boleh buat, Tuan Zulkifli. Nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Betul. Betul. Jadi kita nak kongsikan juga, bila cerita mengenai pembaziran makanan ni, Tuan Zulkifli boleh kongsikan mengenai punca berlakunya pembaziran makanan untuk kita kongsikan kepada masyarakat. Mungkin ada yang terlena, terleka. Kenapa sebenarnya kita membazir ni? Dia kalau kita lihat ni, punca berlakunya pembaziran makanan ni dia banyak aspek. Betul. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan punca berlakunya tentang pembaziran ni. Tapi kita buat kajian sikit, dan berdasarkan kajian dan juga tinjauan kesedaran dan juga tingkah laku masyarakat terhadap amalan menghargai makanan ni, kita buat tinjauan ni pada sekitar tahun lepas, tahun 2024. Okey, kita libatkan sebanyak 2,273 orang responden. Dan daripada tinjauan yang kita buat ni, kita dapati bahawa 70% menyatakan sebilangan isi rumah tidak menghabiskan makanan. Tinggi tu. Tinggi. So that means kalau katakan macam saya tuan punya rumah ataupun wife saya menyediakan makanan. Sebahagian besar daripada makanan yang dihasilkan, yang disediakan pada hari berkenaan, tak dihabiskan. 70% itu ialah punca dia. Punca paling tinggilah. Baik. Dan 51% menyatakan bahawa sisa makanan yang dimasak tu berlebihan ataupun terlalu banyak. So itu yang dinyatakan berdasarkan tinjauan yang kita buat. Baik. Dan 49% lah menyatakan bahawa makanan dibiarkan terlalu lama dalam peti sejuk ataupun sejuk beku. Baik. Dan 48 responden pula menyatakan bahawa makanan yang beli terlalu banyak. So bila beli terlalu banyak, bawa ke rumah tak habis. Bila dah kenyang tu memang tak habis lah. Dan 40% pula tinjauan tu mendapati bahawa makanan yang disimpan tu dengan kaedah tak betul. Sepatutnya makanan tak habis tu kita kena masuk fridge. Betul. Ataupun tapi dia letak atas meja kan. Biar saja. Itu yang kadang-kadang makanan tu esoknya jadi basi dan tak boleh kita nak makan balik semula. Katanya tinggal kejap nak makan moreh lah, nak makan sahur lah. Betul. Alih-alih biar macam itu je. Habis-habis lala besok pagi nak makan untuk sahur, tengok makanan dah basi. Siapa yang makan? Tong sampah yang makan. Tong sampah yang makan. Itu yang kita tak nak tu. Jadi betul. kita bawakan SW Corp Malaysia pagi ini untuk melaksanakan kempen hargai makanan, elak pembaziran, Tuan Zulkifli. Okey. Bila kita sebut tentang kempen ni kan, kempen ni ialah kita nak pastikan bahawa kita nak masyarakat hargai makanan, elakkan pembaziran. Dan dari segi pelaksanaan kempen ni kita lihat kita pecah pada dua lah komposisi yang besar, pengisian yang utama. Satunya ialah promosi dan keduanya ialah sesi libat urus dekat lapangan ni. Baik. Saya bercerita tentang promosi ni dulu. Boleh. Kalau kita sebut tentang promosi kesedaran dan pendidikan ni, SW Corp daripada semasa ke semasa kita sentiasa berusaha untuk kita didik masyarakat kita, membuat perancangan di peringkat awal lagi
bermula dengan pembelian barangan makanan, penyediaan makanan kan, dan semasa makanan tu diambil sehinggalah selepas makanan, di mana makanan yang berlebihan akan melalui proses pengkomposan. So makanan yang selalunya makanan yang tak habis ni dia akan berlaku natural compose lah. Betul. Itu yang tu berlaku lah. Dan data-data mengenai pembaziran makanan ni, kesan pembaziran makanan, panduan mengelakkan pembaziran makanan dan juga ajaran keagamaan kan, serta nilai moral kepentingan untuk hargai makanan, kita akan sentiasa kongsi dengan masyarakat. Kita akan berkongsi melalui laman media sosial rasmi Blue, media cetak dan elektronik. Mesej tu ialah untuk kita sampai pada masyarakat untuk hargai makanan. Baik. So promosi ni tak pernah lekang, tak pernah habis di peringkat Blue. Betul. Kita akan buat setiap masa, setahun demi tahun ke depan tak akan lekang. Tidak terhenti. Tak akan terhenti. Itulah matlamat kita untuk pastikan promosi kesedaran dan juga pendidikan ni berterusan pada masyarakat. Betul, tuan. Untuk yang pengisian yang nombor 2 ialah kita buat sesi libat urus di lapangan. Yang ni pihak Blue kita turut melaksanakan aktiviti libat urus di lapangan seperti di Bazar Ramadan, pusat penjaja, hotel, restoran, pasar raya, pasar awam, komuniti dan sekolah. Kita buat ni dengan kerjasama semua stakeholder kita seperti pihak PBT, pihak berkuasa tempatan. Kita juga ada syarikat konsesi kita untuk bersama-sama bantu kita. Dan juga dengan NGO, badan bukan kerajaan lah. Dan dari segi, kalau kita lihat dari segi pengisian aktiviti libat urus ni, dia melibatkan pelbagai kaedah. Satunya ialah penyampaian melalui ceramah ataupun sesi taklimat, pameran kita turut sertakan, dan juga kita promosi bahan pendidikan pada masyarakat setempat. Ini ialah kita buat sesi libat urus. Dan untuk makluman juga, bulan Ramadan ni pihak Blue kita bekerjasama sekali lagi dengan Pertubuhan Pemuda Gema Malaysia melalui projek My Safe Food at Ramadan 2025. Okey. Dan program ni merupakan satu inisiatif utama bersama dengan pihak MADI selaku penaung dan juga penasihat projek. Dan matlamatnya ialah untuk kita kurangkan pembaziran makanan di tapak bazar Ramadan. Di mana yang lebihan makanan yang tidak berjaya ni, yang tidak dijual, tak berjaya dijual oleh peniaga bazar ni, kita selamatkan dan kita berikan pada pihak yang memerlukan seperti asnaf, gelandangan dan juga lain-lain. Dan kalau kita lihat trend pada tahun lepas, melalui projek ni lebih sebanyak 60,776 kilogram lebihan makanan. Banyaknya. Banyak. Telah pun kita selamatkan daripada 147 bazar seluruh Malaysia. Dan kalau kita convert nilai ni 60,776 kg ni, kita tukar dia bersamaan dengan nilai sebanyak RM726,196. Satu nilai, satu angka yang tinggi. Betul. Dan daripada jumlah ni kan, kebanyakannya adalah sisa-sisa makanan. Contoh seperti kuih muih kan, lauk pauk kan, yang tak habis kan, akhirnya berakhir di tapak perusahaan. Betul. So kita nak beritahu pada masyarakat, hargailah sisa makanan kan. Kita tak nak yang jumlah angka yang sama ni berlaku pada tahun ni. Kita rasa risau sebab apa, angka ni terlampau tinggi. Dan kita harap angka ini tidak berulang kembali untuk tahun ini. Sudah semestinya kita harapkan perubahan dan juga penurunan dengan antaranya kempen kesedaran yang macam kita buat pagi ni lah. Kan? Jadinya cerita mengenai kempen yang kita bawakan pada pagi ini, tadi Tuan Zulkifli ada juga menyentuh mengenai Bazar Ramadan. Mungkin ada jumlah lokasi Bazar Ramadan yang terlibat dengan kempen ini, yang mana ada 7 buah negeri kan Tuan kan? Yang menerima pakai Akta 672 dengan pengisian kempen yang dijalankan. Silakan Tuan. Okey, sempena pelaksanaan kempen hargai makanan elakkan pembaziran pada bulan Ramadan pada tahun ini. Pihak Blue kita laksanakan sesi libat urus bersama dengan penjaja dan juga semua pengunjung lah di 7 negeri yang menerima pakai Akta 672 kita. Dan kita buat kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan juga pihak NGO. Dan antara pengisian sesi libat urus ni ialah antaranya ialah kita sampaikan ceramah, pameran, kita buat promosi tentang bahan pendidikan dan juga kita kongsi tip-tip mengelakkan pembaziran bersama dengan peniaga dan juga pengunjung.
Saya sendiri pada minggu lepas saya turun ke Bazar Ramadan di Putrajaya, Presiden 3. So kat situ kita sampaikan banyak message pada peniaga dan juga pada pengunjung kan, untuk pastikan elakkan pembezaran, hargai makanan. Dan pelaksanaan kempen hargai makanan, elak pembezaran tahun 2025 juga ni, kita melibatkan aktiviti pengumpulan lebihan makanan yang tidak terjual, dan juga kita dapat edarkan pada golongan yang lebih memerlukan melalui program My Safe Food at Ramadan 2025. Baik. Dengan kerjasama Pemuda Gemar Malaysia. Dan sebenarnya untuk pengetahuan sebanyak 99 bazar Ramadan kita pilih di 7 negeri yang menerima pakai Akta 672 yang terlibat dalam program ni. Dan Alhamdulillah. Kita dapati bahawa kesan dia setakat ni kan, ramai masyarakat, pengunjung dan juga pengguna dia mengambil iktibar dan juga dia bekerjasama dengan pihak Seblukop untuk menjayakan kempen ni. Syukur Alhamdulillah, sudah semestinya segala perancangan yang sebelum ini dilaksanakan pada bulan Ramadan ni, tahun ni membawakan impak kepada semua yang mendengar, lagi-lagi yang sekarang ini mendengar untuk kempen kita pada pagi ini kan. Sebenarnya tahu SW Corp datang dekat pasar Putrajaya semalam tu. Nampak kan? Jadi sambutannya bagaimana, Tuan Zulkifli? Kalau kita lihat kempen-kempen yang kita dah buat sebelum ni, pada start daripada 1 Ramadan ni, kita dapati dari segi respon tu agak baik. Dan kita dah kenalkan kempen hargai makanan, elak pembezaran semenjak daripada tahun 2015 lagi. Betul. Dah lama dah kita kenalkan. Dan ini merupakan satu inisiatif yang kita rangka khas bagi kurangkan pembezaran makanan dan juga jumlah sisa makanan yang akan dilupus di tapak pelupusan. Untuk kita, sebenarnya tujuan dia ialah untuk kita elakkan pencemaran dan juga pemanasan global. Itu sebenarnya. Kalau kita lihat tapak pelupusan kita ni, kita ada limited size. Kita bukan ada tapak pelupusan yang besar. Size tapak pelupusan kita kecil-kecil. Betul. Dan bila sisa makanan ni ataupun sisa-sisa perjalanan kita hantar, kan tapak pelupusan tu, ruang untuk tapak pelupusan makin lama makin kecil. Betul. Dan itu menjadi kerisauan pada pihak kerajaan dan juga pada kita lah, because bila kita nak buka satu lagi tapak, dia memerlukan kos yang tinggi. Dan juga kita lihat juga berdasarkan tinjauan kesedaran dan juga tingkah laku masyarakat terhadap amalan untuk hargai makanan, elakkan pembezaran tahun 2024 yang kita buat masa kita buat tinjauan tu, yang melibatkan sebanyak 2,273 orang responden. 70% daripada responden ni mengetahui berkenaan dengan kempen yang kita laksanakan ni. Tahu sebenarnya. Tu cakap tadi kan. Ramai yang tahu kan. Dan kalau kita lihat pula di peringkat komuniti masyarakat dan agensi yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kempen ni, sebenarnya mereka semua menyambut baik kempen ni. Dan juga kita lihat juga pihak PBT dan juga pihak badan-badan bukan kerajaan, NGO juga memberi banyak sokongan pada Seblukop bersama-sama dengan kita untuk kita promosi kempen ni. Dan kalau kita lihat dari sudut amalan pembezaran, sebenarnya kajian di tapak pelupusan seliaan Seblukop juga yang dilaksanakan tahun ni, kita dapati bahawa berlaku penurunan jumlah sisa makanan bagi kategori edible food waste, iaitu sisa makanan yang boleh dielak, yang boleh dimakan sebenarnya kan, seperti nasi, pasta, daging, buah-buahan, sayuran kan, sebanyak 11.55% berbanding dengan bulan-bulan biasa. So berlaku penurunan kat situ. Kalau sebelum ni kita lihat sisa makanan tinggi. Ya, betul. Tapi sekarang pada tahun ni kita dapati bahawa yang sisa makanan yang boleh dimakan elok ni berkurang. So itu menunjukkan satu sign ataupun satu signal menunjukkan bahawa masyarakat dah mula mengetahui bahawa pentingnya untuk hargai makanan. Alhamdulillah. Itu satu tanda yang positif untuk kita dalam kita menyaksikan kempen hargai makanan, elak pembaziran. 10 tahun dah kempen ni, bermula pada tahun 2015. Jadi satu dampak yang boleh memberikan merubah ruang lanskap supaya pembaziran makanan ni dapat diubah pada tahun ni. Dan belum habis lagi bulan Ramadan ni, kita harapkan trend itu akan berterusan menurun. Betul. Kan? Jadi kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana, banyak lagi kita akan kongsikan semuanya selepas ni menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.
Masih lagi berada dalam rancangan Tajaan membicarakan mengenai kempen murni yang dimulakan pada tahun 2015. Kempen hargai makanan elak pembaziran sempena bulan Ramadan tahun 2025 ini, bersama dengan saya yang berusaha Tuan Isenia Zulkifli bin Tambi Cik Timbalan, Ketua Pegawai Eksekutif Teknikal SW Corp Malaysia. Banyak dah yang kita bincangkan sebentar tadi. Kalau ada sebarang persoalan yang boleh saya ajukan kepada Tuan Zulkifli, mungkin ada yang terbuku di hati, itu boleh terus ke FB Live kami. Kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih sahabat setugas Nur Azlina Nordin turut sama-sama membantu pada pagi ini bila berbicara mengenai kaedah yang terbaik yang boleh dibudayakan kita sebagai masyarakat ni, Tuan Zul, untuk menghargai makanan dan juga mengelakkan pembaziran. Itu yang penting khususnya inilah sepanjang bulan Ramadan. Bila kita sebut dari segi kaedah terbaik yang patut kita nak setkan budaya untuk masyarakat hargai ni, kan, kita kena lihat pada pelibatan lah. Pelibatan daripada semua pihak tu amat penting. Betul. Itu yang kita nak bagi menjayakan program yang kita rancang ni oleh pihak kerajaan, oleh pihak Sebekop, kan. So itu ialah pelibatan ni yang amat penting kerana pengurusan sepejal yang teratur ni adalah merupakan tanggungjawab bersama antara kita dan juga dengan pihak pengguna. Antaranya lah untuk mereka menyokong kempen-kempen pembudayaan amalan 3R seperti kempen hargai makanan, elak pembaziran. Baik. Dan kita pun sedia maklum bahawa agensi-agensi kerajaan seperti pihak swasta, pihak badan bukan kerajaan, NGO serta aktivis kebersihan dan juga alam sekitar pun bersama-sama dengan kita dan perlu melibatkan bersama-sama dengan pihak kerajaan. Betul. Untuk mendekati masyarakat supaya mereka dapat memahami mesej yang disampaikan melalui program-program ataupun kempen yang kita lakukan secara tidak langsung akan mendapat sokongan. Baik. Dan juga kita nak galakkan juga penyertaan masyarakat ni dalam menyokong, libatkan diri dengan kita dalam menjayakan program dan aktiviti yang dilaksanakan. Pihak Sebekop berharaplah dengan cara ini rasa kebertanggungjawab masyarakat serta semangat ingin menyumbangkan pada pengurusan sebejal yang lebih baik. Betul. Kan akan dapat terselah. Ya. Dan kita juga mohon pelibatan daripada ketua masyarakat perlu digiatkan lagi untuk menjadi role model ni dalam masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan amalan pengurusan sebejal yang lebih baik dan pemudahan amalan 3R untuk kelestarian alam sekitar. Betul. So setakat ni kita lihat macam untuk makluman Is juga pagi tadi Selamat Pagi Malaysia, kan, CEO saya sendiri pun keluar dalam Selamat Pagi Malaysia sampaikan mesej pada masyarakat secara live tadi untuk mesej ni nak beritahu pada masyarakat supaya hargai makanan di bulan Ramadan ni. Itu kita akan buat daripada semasa ke semasa. InsyaAllah kita akan teruskan sampai ke akhir bulan Ramadan ni. Mesti. Mesej ini juga boleh disebarkan FB Live ni. So kita dapat sebarkan mesej ini kepada seluruh dunia yang mengetahui untuk kempen ini. Dan tip yang boleh dikongsikan kepada masyarakat, Tuan Zulkifli, sebab apa kempen ini sedang dijalankan saban tahun tanpa henti oleh SW Corp Malaysia. Bila sebut tentang tip ni, dia ada pelbagai tip yang kita gunakan. Tapi sebenarnya untuk asas untuk IS, untuk makluman IS, kita lihat pada elemen 3R ni perlu kita gunakan. Penting, betul. Sebelum makanan menjadi lebihan yang tidak boleh dimakan, maka kita lihat balik pada elemen 3R ni. Satunya ialah reduce, reuse dan recycle. Dan amalan 3R ni, bila kita sebut 3R ni tadi, reduce, reuse dan recycle ni, perlu kita jadikan rutin dalam kehidupan seharian kita bagi mengurangkan janaan sisa makanan. Dan kalau kita lihat antaranya seperti berikutlah. Kalau kita sebut tentang amalan reduce, pengurangan, kan? Kalau kita rancang pembelian dan juga penyediaan makanan ni, kita nak pastikan supaya tidak berlaku pembaziran. Dan selain daripada itu, pihak pengguna kita galakkan pihak pengguna ataupun kita syorkan pada pihak pengguna supaya habiskan makanan yang telah diambil. Berkongsi makanan juga amat penting. Kita galakkan supaya mereka sentiasa bersyukur dengan nikmat makanan. So kalau kita sebut tentang pengurangan, kan, ini merupakan antara elemen yang pertama, yang paling penting sebelum kita lihat pada elemen-elemen lain. Betul. So keduanya ialah kita lihat pada amalan reuse, guna semula.
Kalau kita lihat ni pada guna semulanya boleh kita laksanakan dengan kita nak pastikan semakanan ataupun makanan yang tak dihabiskan tu kita dapat simpan ataupun kita dapat bekukan lebihan makanan untuk hidangan atau kita boleh gunakan dalam masakan baru. Contoh resepi kita cipta resepi yang kreatif, kita gunakan sistem makanan yang lama tu untuk kita masukkan dalam makanan baru. Contohlah katakan macam sambal yang tak habis kan. So esoknya pagi ni kita nak buat nasi goreng contohlah. Nampak. So kita boleh gunakan sambal yang tak habis yang kita buka tu, kita boleh masukkan kan dalam resepi kita masukkan tambahan ingredient bau dengan nasi lebih yang kita dah makan tu. Nasi lebih tak makan tu dah jadi nasi goreng, kita boleh ambil masa sahur tu. Cantik. Itu yang saya nampak amalan guna semula ni patut kita boleh terap dalam pada masyarakat kita. Dan kalau kita sebut tentang kita semua atau recycle sekiranya terdapat lebihan makanan yang tidak boleh dimakan ataupun dah dia beli banyak, okey, dan tak boleh makan lagi, contoh dah rosak dan sebagainya kan, okey, amalan kita recycle ni ataupun kita semula kita boleh laksanakan melalui pengasingan sisa makanan. Dan sisa makanan yang tak habis ni ataupun rosak ni kita boleh kumpulkan dan kita boleh jadikan bahan kompos dan kita boleh gunakan untuk kesuburan tanah melalui kaedah pengkomposan. Saya relatekan ni dengan amalan yang telah dibuat oleh rumah saya sendirilah. So wife saya kalau katakan sisa-sisa makanan contoh yang tak habis tu kan. So dia akan kumpulkan dan dia akan jadikan kompos. So pagi tadi saya dia share dengan saya, dia kata dia kata dah satu beg plastik, satu karung yang kompos tu dia berjaya komposkan dan jadi macam untuk soil conditioner untuk gunakan. So saya tengok rupanya amalan ni bagus kan. Betul, boleh buat sebenarnya. Boleh buat. Tinggalkan nak tak nak je. Nak tak nak saja. Nak si budaya, tak nak si budaya. Ingat macam isu 3R juga kat luar, tetapi yang ni elemen 3R jangan disisihkan. Perlu dijadikan rutin dalam kehidupan seharian untuk mengelakkan pembaziran makanan. Untuk sisa makanan pun kita boleh gunakan juga amalan 3R ni. Dia bukan untuk sisa yang lain, sisa plastik ke ataupun sisa fabrik ke segala. Untuk sisa makanan juga kita boleh gunakan. Ada fungsinya. Kan. Jadi untuk seminit yang terakhir ni Tuan Zulkifli, harapan SW Corp Malaysia kepada masyarakat. Harapan kita besar SW Corp ni, bila saya datang ke konti ni memang saya membawa harapan yang besar bukan daripada saya tapi daripada pihak pengurusan saya, daripada organisasi saya. So kita nak supaya sebenarnya pelibatan daripada semua pihak ni amatlah penting untuk kita menjayakan kempen ni. Kerana kalau kita lihat pengurusan sisa perberjalanan teratur merupakan tanggungjawab bersama. Bukan tanggungjawab SW Corp tapi semua sekali pihak. Pihak masyarakat, pihak PBT, even tu pihak pengguna sekali. Dan kita mohonlah supaya amalkan tip yang dikongsikan tadi untuk bersama-sama pihak masyarakat dapat membantu kerajaan untuk kita kurangkan sisa yang dihantar ke tapak pelupusan. Seperti mana saya beritahu tadi bila kita operasi tapak pelupusan ni, kos operasi tapak pelupusan ni bukan murah. Dia melibatkan pembelanjaan yang tinggi di peringkat kerajaan. Dan saya serulah pada semua bersama-sama kita amalkan amalan makan secara sederhana, habiskan semua makanan kerana setiap bahagian makanan tu mempunyai barakah dia sendiri, insya-Allah. Itu ialah saranan dan juga seruan daripada pihak SW Corp pada pagi ini. Dan saya harap mesej ini dapat berkesan pada semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama dengan SW Corp untuk menjaya dan memahami konsep yang telah diutarakan oleh pihak SW Corp sebentar tadi. Semua jangan rasa terkecuali, jangan rasa terpinggir. Semua memainkan peranan yang penting dalam mengembeling tenaga untuk mengelakkan pembaziran dan sama-sama menghargai makanan. Betul. Terima kasih banyak-banyak yang berusaha Tuan Irsenil Zulkifli bin Tamlicik, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Teknikal SW Corp Malaysia. Terima kasih SW Corp Malaysia. Kempen ini kita kena lakukan secara bersama, barulah boleh jadi. Betul, jadi kena kongsikan FB Live ini kepada semua untuk kita sampaikan matlamat ni ke
kepada rakan-rakan kita, ahli keluarga kita seluruhnya agar dapat mengetahui mengenai kempen yang positif ini. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi Tuan Zulkifli. InsyaAllah, terima kasih. Di lain masa, di lain waktu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.